Okey, bertemu lagi di dalam page Jerry. Jadi hari ini Tiff akan berkongsi dengan kamu orang apa yang best tentang 1.9 ni dan kenapa kamu orang harus memilih 1.9 sebagai kereta pickup pertama kamu orang ataupun pickup seterusnya. Okey, banyak orang sepanjang Tiff bekerja sebagai sales advisor ni banyak yang salah faham tentang size engine 1.9 yang kecil ni. Bila mereka tengok 1.9 ni agak kecil dan bolehkah 1.9 ni bolehkah 1.9 ni mendaki bukit, bolehkah 1.9 ni pergi off-road. Jadi dekat sini Tiff akan explain apakah yang menentukan sebuah kereta untuk perform dengan lebih bagus. Okey, saiz kereta dia tidak semestinya menentukan kelajuan maksimum ataupun prestasi sebuah kereta. Kelajuan dan prestasi kereta juga dia bergantung kepada faktor lain seperti berat kereta tersebut, bentuk dia yang aerodinamik dan nisbah kuasa berat dia, power to weight ratio dan teknologi enjin tersebut. Okey, tidak dinafikan enjin yang lebih besar memang mampu untuk menghasilkan lebih kuasa dan prestasi dia memang lebih okey. Tetapi kuasa ini perlu disalurkan kepada kamu punya roda kereta kamu dan menghasilkan kelajuan yang diinginkan. Di samping tu, selain pada dia punya enjin lebih besar, aerodinamik pun memainkan peranan, berat kenderaan pun memainkan peranan, nisbah kuasa berat pun memainkan peranan dalam menentukan kelajuan dan pecutan kereta kamu orang tu. Okey, apakah yang pertama ni? Apakah nisbah kuasa berat yang Tiff maksudkan dekat sini? Dia adalah merujukkan jumlah kuasa yang dihasilkan oleh enjin berbanding berat keseluruhan kenderaan. Macam Isuzu D-Max 1.9 ni, dia punya gross weight adalah 2,800 kg. Jadi kamu orang kena tengoklah gross weight kereta yang lain tu. Adakah dia lebih berat ataupun lebih ringan? Macam 1.9 dia adalah di tengah-tengah. Di tengah-tengah berbanding dengan brand lain. Jadi dia tidak sangat berat dan dia tidak sangat ringan. Sebuah enjin besar yang menghasilkan banyak kuasa mungkin tidak semestinya dia boleh meningkatkan kelajuan jika kereta tersebut berat. Jadi kamu orang kena tengoklah enjin dia besar tetapi kalau dia berat, kenderaan tu berat pun tidak akan menghasilkan prestasi yang kamu orang inginkan lah. Dekat sini Tiff boleh memberi contoh macam 1.9 enjin dia kecil tetapi berat dia pun sekata dengan enjin dia yang 1.9 tu. Contoh macam kereta sport pun sama juga. Kereta sport enjin dia kecil tetapi dia punya berat tu lebih ringan berbanding dengan kereta SUV. Jadi kan kereta sport lagi laju berbanding kereta SUV kan. Walaupun kereta SUV ni dia punya CC tinggi, dia punya sisi tinggi, dia punya torque tinggi tetapi dia tidak sama dengan kereta sport ni di mana kereta sport ni dia lebih ringan dalam pecutan semasa dia berjalan lah. Yang kedua adalah reka bentuk Isuzu D-Max 1.9 yang aerodinamik. Aerodinamik ni adalah peranan yang penting ataupun elemen yang penting. Bentuk dan reka bentuk kereta mempengaruhi daya drag ataupun seretan lah dalam bahasa Melayu yang dikenakan oleh udara pada kenderaan ketika dia bergerak. Jadi kalau kamu orang perhatikan reka bentuk Isuzu D-Max, dia penuh dengan aerodinamik muncung. Bila dia makin muncung kereta tersebut, makin aerodinamik lah kereta tersebut. Kalau kamu orang tengok kereta yang berkotak-kotak rupa dia tu, dia kurang aerodinamik dan menyebabkan dia menyebabkan daya seretan ataupun daya drag tu akan memperlahankan kereta kamu. Jadi makin berkotak rupa kereta tersebut, makin susah untuk dia laju dekat jalan. Yang ketiga pula, enjin moden pada zaman sekarang iaitu 1.9 dia dah dilengkapi dengan teknologi seperti pengecas turbo ataupun nama lain dia turbocharger yang meningkatkan kuasa output tanpa perlu membesarkan saiz enjin. Turbocharger ni dia menambahkan lebih banyak udara ke dalam silinder kereta kamu orang tu dan membolehkan lebih banyak bahan api terbakar dengan cekap lalu meningkatkan kuasa enjin kamu orang ni. Ini bermakna enjin yang lebih kecil seperti 1.9 dan ringan dengan teknologi turbocharger boleh menghasilkan kuasa setanding ataupun lebih daripada enjin besar yang tanpa menggunakan turbocharger. Jadi jangan main-main dengan 1.9 Isuzu D-Max kerana 1.9 Isuzu D-Max sekarang ni sangat canggih guys.
Okey, jadi kesimpulannya dekat sini, enjin yang lebih besar tidak semestinya lebih laju ataupun menghasilkan kelajuan yang lebih tinggi. Faktor-faktor lain seperti yang Tiff cakap tadi, nisbah kuasa berat, aerodinamik serta teknologi turbocharger kamu orang tu memainkan peranan penting dalam menentukan kelajuan kereta ataupun prestasi kereta tersebut. Oleh itu, sebuah kereta enjin dengan enjin kecil tetapi reka bentuk yang baik dan teknologi yang canggih mampu bersaing dari segi kelajuan dengan kereta-kereta yang di luar sana yang lebih tinggi cc dia ataupun lebih tinggi enjin dia. Jadi kalau kamu orang ada persoalan tentang 1.9, jangan lupa untuk PM Tiff. Tiff akan sentiasa menjawab kamu orang dekat messenger ataupun dekat mana-mana media sosial kamu orang lebih sentiasa untuk berinteraksi dengan Tiff. Jadi sekian itu saja dari Tiff. Dan jangan lupa untuk booking kamu orang punya 1.9 pada bulan ini, kerana bulan ini rebate dia sangat banyak.